sahabat-sahabat sekalian, setelah kita bincang lama berkenaan qawam, yang mana qawam ni labudda, mesti ada pada setiap lelaki, dan sifat qawam ni berbalik kepada satu ayat Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dalam ayat ni Allah kata apa? Kaum Adam ni ialah pemimpin yang bertanggungjawab terhadap kaum Hawa. Jadi kita dah bincang panjang lebar berkenaan qawam, dan macam mana kalian tahu, qawam ni berkait rapat dengan rukun nikah yang pertama, iaitu az-zawj, pengantin lelaki. Jadi kita beralih kepada rukun nikah yang kedua, iaitu az-zawjah. Dan az-zawjah, walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi, walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi. Betul tu weh. Yang kaya lambat lagi. Aku tak lambat pun. Engkau pun lama sangat. Dah, jom weh. Aku nak kunci pintu ni. Lambat aku tinggal. Sikit lagi sedikit. Siap dah ni. Sekejap. Cepatlah sikit. Tadi aku cepat sangat. Ya, jom. Sedih. Tadi time aku masuk lambat kelas tadi. Tahu pun lambat. Tengoklah tu, lawak-lawak hati botol. Elok sikit This year is our year. Betul tak? Benda kau nak tanya tadi? Oh, tak. Tadi ingat aku lambat sikit masuk kelas. Lepas tu aku duk dengar kau duk ulang banyak kali lah perkataan qawam kan. Itulah nak tanya, qawam tu apa sebenarnya? Tapi simple-simple je. Jangan. Oh, qawam ni weh, macam provider lah. Ramai orang ingat nak kahwin perlukan duit je. Nak jaga anak orang, duit je mana cukup. Tapi bukan kena tunggu semua benda cukup baru boleh kahwin. Dia proses lah. Bak kata Tita, trust the process. Betul tak weh? Betul kot. Lepas tu Sidi, kalau kau cakap duit je tak cukup, apa lagi nak bagi cukup? Tadi stress ni paling simple. Tak adalah, birau je. Tengoklah recording kat Telegram. Penat si Karim tu rekod. Budak ni. Jangan sampai satu Sidi. Aku balik dulu. Ni, kau duduk di Jazzy kan? Kau duduk Jazzy lah. Sidi, aku seorang meroki diorang semua. Kau betul teman aku. Kata nak jadi kawan, satu jalan je tu. Kau pergi Jazzy, aku pergi Shmali kan. Aku nak dulu kan. Assalamualaikum. Maaf, rumah saya dekat sini. Okey. Bye Kak Syu. Bye Hana. Hana, tu. Maaf. Rumah saya kat lorong sebelah sana. Ya ke? Sorry. Okeylah, bye Hana. Bye Kak Syu. Aduh, kalah lagi.
Rumah saya kat sini. Oh, okey. Alwi. Eh? Anah. Bang, bil rumah bila nak bayar? Dah tertunggak dah. Nanti abang bayar dah sayang. Bila? Nanti hujung bulan.
Mana ada elok masa awal bulan. Nanti abang bayar. Tu, kotak tu. Bila nak siap? Abang kerja kargo. Nanti diorang marah pula. Ya, nanti abang buat sayang. Nanti abang buat. Kau abang lah. Assalamualaikum. Sayang. Abang dah balik dah. Kenapa baju tadi pelik? Sayang. Abang dah balik dah ni. Macam cerita Indian abang ni. Tapi kan, saya terfikirlah. Kenapa abang tak kerja sayang time tu? Mula dah overthinking dia. Tak adalah. Biasalah tu. Tuan Dayan je lah abang. Tak payah fikir sangat lah. Tapi sayang betul ke? Happy sepanjang perkahwinan kita ni. Of course lah saya happy. Biasalah tu, dah rumah tangga. Mesti ada pasal surut. Ada ujian kan. Bak kata peribahasa apa tu? Sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan belasan misteri kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau macam tu, abang pun happy. Semoga kita terus kuat, terus bahagia dan terus bersabar sampai ke jannah, insya-Allah. Amin. Kejap. Jannah? Siapa Jannah? Sayang, sampai ke syurga. Sampai ke syurga. Amin. Amin. Bagi abang, cinta ni bukan sekadar untuk kita rasai, tapi untuk kita hargai. Kau orang ni macam provider lah. Kalau orang ingat nak kahwin perlukan duit. Tengoklah recording kat Telegram. Benar si Garing berekod. So kita sebagai lelaki nak provide dari segi apa? Yang pertama mestilah ada ilmu agama. The second one is financial. Mestilah financial yang stabil. Belajar simpan duit, simpan kemas. Jangan shit, order terlambat je. Dan yang terakhir, behavior.
first set my eyes on you on that warm summer night. I remember the way you tried to say my last name. It wasn't right, but with time you learn, like it was your own. In that moment I was holding you so tight. If only in my dreams it was you, and I knew I'd make you mine, never leave your side. If only in my dreams it was you and I, on that warm summer night. We started talking all night on the phone, 'cause miles and miles couldn't keep us alone.